Bersama Sarancak kita ada Syukri Yahya. Ceria-ceria dia mentang-mentang lah tahun ni dia raya dengan bini, dengan anak-anak bila keluar? Anak hujung bulan 8 keluar. Okey, soalan seterusnya. Tahun ni raya mana? Melaka. Beli baju siap ke tempah? Siap. Dua tajuk lagu raya. Selamat Hari Raya, maaf saya nak mati. Lagu raya. Dam-dam dok bunyi mercun. Balik kampung. Dua juadah raya yang memang tak makan atau tak suka? Alamak, yang tak makan. Alah, apa pas. Ada pas. Oh, pertama yang pas. 3 juadah raya yang berkuah. Lontong, rendang basah. Kuah kacang. Pernah kacang dodol tak? Pernah dulu kecil-kecil. Bulan Okey, kalau lepas bulan Ramadan adalah Syawal, bulan sebelum bulan Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Sebelum Ramadan. Ramadan, Syawal. Syaban. Tak ada, tentulah memang Fatah mestilah macam bersyukur juga sebab Fatah diberikan kekacakan yang orang boleh meminati, betul tak? Tak, itu semua anugerah. Anugerah Allah. Okey, Fatah pernah botak tak? Pernah. Sekolah sekali. Tapi waktu tu dah menangis. Sebab waktu tu I tahu-tahu kepala I dah botak. Sebab waktu tu mak I suruh orang yang gunting rambut tu botakkan dia tu. I menangis time sekolah. Ingat. Second waktu PLKN. Okey, so sekarang ni kita nak tengok reaksi Fatah Amir lah. Kalau sekali lagi dia nampak, dia botak. Benda siapa edit ni? Siapa edit? Ini botak licin weh. Yang I botak sini botak satu yang ada rambut sikit. Ini macam iti.